Assalamualaikum. Ni ada sedikit perkongsian daripada Tok Su. Tok Su dah lama dah berkecimpung dalam pengangkutan awam kenderaan berat ni. Dah hampir 33 tahun. Banyak macam pengalaman Tok Su dah hadap. Cuma Tok Su nak jelaskan kat sini perbezaan memandu pengangkutan awam bas dengan memandu kenderaan awam, kenderaan berat, lori, beza. Situasi dia amat beza. Sebab Tok Su pernah bawa lori, Tok Su pernah bawa trailer, Tok Su pernah bawa haulier kontainer, Tok Su pun pernah bawa bas, Tok Su pernah bawa bas mini, Tok Su pernah bawa macam-macam. Okey, beza dia tang mana tau? Berkenaan dengan bas ni, dia punya risiko dia daripada pemandu nak tanggung risiko dia besar. Sebab dia melibatkan nyawa driver, diri dia, dan nyawa penumpang dia. Jauh berat, memang besar tanggungjawab pemandu bas. Pemandu lori pula, kontainer ke trailer ke haulier ke apa saja lori lah, dia tanggungjawab dia, risiko dia tak seberat macam pemandu bas. Dia cuma perlu menjaga nyawa dia, keselamatan dia dan juga sekeliling dia lah, kenderaan yang sekeliling dia. Okey, faham jadi Tok Su nak jelaskan kat sini. Sekarang ni macam-macam kejadian berkenaan dengan lori kan. Memang tu dah takdir, suratan takdir, kita tak boleh nak elakkan. Walaupun sesaat akan terjadi, Allah cakap jadi, kun fayakun, takdir. Cumanya untuk kita yang melihat, ambil ibrah daripada apa yang kita lihat tu, kita mengambil iktibar. Terutama kita yang memandu kenderaan berat ni, lori. Contoh yang kes abang lori yang dengan FRU tu, itu dalam siasatan. Tok Su tak nak campur lah. Cuma kita doakan yang baik-baik lah. Yang berkenaan dengan abang lori simen ni, yang dengan warden wanita tu, Allahu Akbar. Tok Su tengok banyak kali, Tok Su tengok video dia, video klip yang disebarkan viral tu. Tok Su nampak belah kiri jalan ada penghadang jalan, lepas tu ada pokok-pokok, ada rumput-rumput, ada semak-semak. Pemandu tu sepatutnya, kalau kita yang bukan kita lah, sepatutnya kita bila kita memandu kenderaan berat ni, kita mesti ada satu tindakan kecemasan sekiranya terjadi. Sebab kita memandu kenderaan berat ni, kita tahu kenderaan berat kita macam mana keadaan situasi dia. Sekiranya terjadi, kita akan buat. Itulah dia. Sebab benda ni kena bertindak pantas. Dalam beberapa saat kita kena bertindak pantas. Okey, macam yang kes abang lori simen tu, Tok Su nampak dia meluncur laju je kat tepi tu. Dia dah tahu lori dia tak ada brake gagal berfungsi. Sebagai contoh Tok Su lah, kalau terjadi pada Tok Su dah banyak kali sebenarnya bab brake bocor ni. Tok Su banyak kali Tok Su mengalami pengalaman. Jadi Tok Su buat apa tau? Yang pertama, Tok Su misal kata terjadi macam tu, kita horn kuat-kuat, maklumkan kepada sekeliling kita ada masalah. Horn kuat-kuat, pertama. Yang kedua, yang pertama sekali memanglah jangan panik. Kalau dah panik, semua lupa. Okay, yang kedua tu lah tadi, horn. Yang ketiga apa tau? Kita drop gear. Gear kita tu kita drop. Gear kita drop kalau misal kata lori kita tak ada retarder, tak ada exhaust brake. Kalau ada retarder, ada exhaust brake, kita gunalah. Lepas tu kita drop gear. Kita bagi momentum gear tu, engine tu, dia menarik kenderaan kita. Berat. Memberatkan lagi meluncur tu. Dan bila kita tukar gear kan, makin ke bawah, dia akan jadi berat. Dia menarik, engine tu menarik momentum kenderaan kita. Tu yang Tok Su masukkan drop gear. Okay, lepas tu, misal kata gagal juga lagi, jalan terakhir untuk kita nampak, misal kata kita nampak depan kita ada kenderaan, terutama motor ke apa kan, kita nampak jangan kita nak rempuh. Kita ambil risiko tu, kita konarkan steering kita ke kiri jalan. Masuk longkang ke, langgar pokok ke, daripada kita sanggup kita melanggar motor kenderaan tu. Jangan. Ini risiko yang perlu kita ambil
kepada pemandu-pemandu, bakal pemandu kenderaan berat, kenderaan awam, bas ke lori. Ya, tapi kalau macam bas, dia kena fikir juga risiko penumpang-penumpang dia. Dia kena ambil risiko juga tu. Besar tanggungjawab dia. Ya. Jadi itu yang maksud Tok Su tu. Ya, jangan salah sangka, oh kau ni macam pandai, kau takkan. Kau sudah banyak alami brek bocor, Itu je Tok Su buat macam tu. Tapi alhamdulillah lah, keadaan terkawal. Takdir Tok Su tu masih lagi terkawal. Alhamdulillah. Yang macam tu Tok Su nasihatkanlah kepada abang-abang yang bakal ataupun yang sedang memandu kenderaan berat, yang tak pernah pun mengalami. Kalau mengalami, cuba buat macam ni. Jangan panik. Tekan horn kita kuat-kuat bagi orang sekeliling maklum, faham, kan? Lepas tu kita drop gear, kita tengok kiri kita macam mana, boleh ke tak kita gesek kenderaan kita ataupun kita junamkan terus ke longkang. Itu je lah untuk mengurangkan impak kecelakaan, terutama nyawa. Okay. Assalamualaikum. Berhati-hati di jalan raya. Ini penjelasan Tok Su. Sebab Tok Su tengok banyak yang PM, banyak yang message, komen mengarut-ngarut. Macam Tok Su ni tak layak nak memberi pendapat. Ya. Okey. Berhati-hati di jalan raya. Assalamualaikum.